saya akan menutup kes yang melibatkan tokoh utama dalam UMNO BN. Saya jawab, tak mungkin. Saya tidak minta maaf. Saya kata, terima kasih, kita lawan dan kita hadapi dalam pilihan raya akan datang. Ada yang mengatakan kalau begitu sudahlah, UMNO ini gagal demi gagal demi gagal. Nak sini, nak suruh saya berjaya dengan menjadi penjilat pada perasuah, pilih presiden lain.